tanda-tanda kat head kita buff dah bocor adalah kita akan check bahagian dalam head. Jadi lose power dia punya kompres. Okay guys, jadi KCDT akan serahkan untuk settlekan grain buff dengan tukar gasket head ni kepada otai kita lah. Tengok LSK Racing ada sirip blok dia. Super blok. Okay. 2000 kan? Bagi besar. Maksimum berapa boleh masuk bang? Kalau 76. 76. Lepas boleh masuk. Layan je tak? Kalau 68 boleh masuk, kita masuk. Ada fit sikit. Dengan ni tu. Atas jabatan tu yang orang lumba tu, dia motor depan, ada ranking dia tunggu member. Motor tak mati. Tengah timing, okey member sampai, lepas tu dia renyam balik. 1, 2, 3, 4, nyap. Baru lagi. Yang lagi yang tak sampai kamera lagi. Tengok jalan kan. Tu asap. Apa pula motor ni dah jadi RZ. Member pula bakar boleh suruh stand dia lepas kan. Memang terbakar lah member. Kalau gasket head dah bocor, cepat-cepat tukar gasket head baru. Kalau tak nanti dah akan makan blok. Dia panas, kembang besi. Fit dah. Ngam-ngam soy. Aduh, LSK Racing. Jadi kita dah pasang tensioner guard yang baru. Okay guys, jadi untuk rantai dimension ni KCDT pakai daripada LSK Racing size 92L. Sama dia punya tensioner ni. Nak padu, nak laju, boleh pakai barang-barang LSK Racing. Lepas tu boleh pakai sekali CDI, CDT. R&D dah lagi tak 10 lah. Memang pakai, memang gear 4 lah. Memang padu lah. Ush. Oh, ni baru motor KCDT yang sebenar. Tengok nak start tu. Dia kalau valve tak bocor, nampak kompres dia memang padu memang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni KCDT nak tukar gasket head dengan grain buff. Jadi kita akan pergi ke bengkel 48 Pro Racing Part. Jadi KCDT akan tukar gasket, KCDT akan pasang batang tensioner dekat blok tu. Kalau tak pasang dia kendur. Tanda-tanda kalau head kita buff dah bocor, motor kita susah hidup. Kita start tu kan biasa sekali dua kali hidup lah. Yang ni start berkali-kali baru hidup. Tu petanda motor kita punya valve dah bocor. Jadi kawan-kawan boleh tukar valve lah. Valve baru dengan grain buff sekali untuk elak daripada bocor lah. Yang kedua, apabila kawan-kawan start, ada bunyi angin dekat head. Bunyi pececeh. Kalau ada bunyi macam tu petanda dia gasket head kawan-kawan dah terbakar. Jadi kawan-kawan kena tukar lah. Jadi KCDT akan share kan apa lagi yang perlu kita lihat waktu kita buka bahagian head block. Dia punya valve elok lagi ke tak untuk top set. Jom tengok video KCDT sampai habis. KCDT akan sharekan satu persatu. Okay guys, tanda-tanda motor kawan-kawan valve bocor, gasket head dah bocor. Dia jadi macam ni lah, susah hidup. Kita on dulu kunci, kita start. Okay, nampak dia jadi macam tu. Jadi lose power susah hidup. Cantik rambut. Sihat? Saya. Makan dah? Dah order dah. Blok apa ni? Ada sirip ni? Blok LSK, sport blok. Oh, LSK ada sport blok Oh, padu Saya berapa? 55. Okey lah tu. Cepat sikit sejuk, ada sirip. Nak pakai mana bang? Okay guys, jadi KCDT akan serahkan untuk settlekan grain buff dengan tukar gasket head ni kepada otai kita lah. Jadi dia tengah buat Y15. Tengok LSK Racing ada sirip blok dia. Super blok. Memang cantik nampak. Seramik kan? Jadi geng-geng Y nak buat motor boleh hantar ke 48 Pro Racing Part. Okey, jadi apabila enjin kawan-kawan dah siap,
dah siap pasang, dah siap setting exhaust apa semua. Ada dyno kawan-kawan boleh hantar motor siap enjin, lepas tu dengan siap package ada dyno sekali. Jadi ini bilik dyno. Jadi kawan-kawan boleh datang ke 48 Pro Racing 4. Apabila kawan-kawan buat enjin, siap ada tempat dyno. Jangan risau, profesional punya kerja. Jadi apa-apa boleh datang sini dan bincang untuk buat spek apa. Nafi, nak air apa? Nak air apa? Pilih-pilih. Ikutlah. Ya, pilih-pilih. Boleh pilih-pilih. Air raya. Asyik. Indah nak air apa? Coca-Cola ke 100 plus? 100 plus? Ambil Ni? biji. Baru nak buka enjin. Yang sebiji. Ya, Bang? Alhamdulillah, terima kasih rezeki. Ada ampau sikit. Oi, jangan. Ambil air kunci rezeki. Ada ampau lagi. Jadi ada raya ni. Ada ya. Terima kasih. Hari ni KCDT nak sharekan kepada kawan-kawan, motor padu yang ditune daripada 48 Pro Racing 4. Jadi ni tengok abang Yong kita, dia tengah pasang enjin yang dalam proses. Yang ni dah siap pakai exhaust LSK Racing padu. Nak bunyi pom-pom-pom boleh pakai exhaust ni. Tengok standing dia, dia punya welding dia kemas dia pakai super block. Super apa bang? Super block. Super block ada sirit. Ni brand LSK Racing punya. Jadi macam-macam spacer ada. Kau boleh tengok. Nak 2mm ke, 8mm ke, 14mm ke. Ni ada. Nampak? Yang penting pakai block LSK Racing. Bersih enjin bang. Baru. Dia punya lubang cranking tu Kita 2,000 kan? Bagi besar. Maksimum berapa boleh masuk bang? Ini ya? Blok Blok 76. 76. 76 78 Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10. Okay guys, jadi nak cantik kena cabut yang asal punya bracket. Lepas tu pasang yang ni. Nanti Nafis akan pasang yang bracket ni. Bau gempak, bau kemas. Package exhaust LSK Racing ni, yang ni kotak dia, kawan-kawan akan dapat full set sekali dengan bracket. Okay. Exhaust full set. Ni exhaust size berapa? Ni 3538. 3538 Untuk spek 65 padu lah ni. Untuk spek main sprint test boleh, highway boleh. Tapi highway kena setting betul-betul lah. Nak setting tune boleh hantar dekat 48 Pro Racing 4. Dah siap ni, dia akan naik dyno dah. Sebab ada yang tanya, kalau kita buat enjin kena naik dyno lah. Lepas kita dah tukar injektor apa saiz yang sesuai, tetap kena naik? Tetap kena naik. Tetap kena naik. Okay. Kali siap buat enjin, okay, tukar blok, injektor, throttle body, ECU, okay. Kena naik dyno lah untuk injection, untuk bagi pembakaran lebih efisien. Dia punya bracket tu, bracket exhaust untuk bagi ngam-ngam soy. Nak tukar rod apa semua boleh sini? Boleh. Cantik lampu dia. Padu. Ngam-ngam soy. Okay guys, jadi untuk swing arm ni ada jual dekat sini, okay? Dan ada siap sekali package pemasangan kalau nak pasang. Jadi kawan-kawan siapa yang nak tengok, jom kita bawa kita tengok swing arm, okay?
Untuk Y15 RS150 ada. Okay, kat sini swing arm. Untuk Y15ZR standard panjang 2 inci pun ada. Okay. Jadi kat sini kawan-kawan boleh pilih nak swing arm bentuk macam mana. Cantik lah. Macam mana tu? Meter apa tu? Volt meter? Temperature 51 darjah Celsius. Alright. Okay guys, jom kita tengok yung dyno. Okay, motor ni dah siap. Cun-cun dia. Pakai yang panjang punya boleh adjust. Pendek dia punya skru ni pendek. Dia nak panjang lagi. Dia contoh kalau ni kena tambah naik pula kan. Nak kena ni kan, takkan mati terus. Tak boleh macam ni. Ni kecemasan ni. Nanti kalau Nafis nampak yang skru dah halus kan, Nafis tukar. Yang halus biasa yang tu lah, yang penutup dia tu. Penutup saya 8 kan dengan carburetor punya intake. Dia dah halus. Rumah 28 sedap lah 95. Untuk exhaust cutting standard, kalau pakai open kena pakai besar lagi. 30. 30, 32 sedap lah. Sambung dengan brake Sambung dengan brake. Dia macam tu je. Dia beli tu memang dia bagi sekali nak. Beli head kan, dia bagi sekali full set. Kecuali masa beli tu dia punya penutup tu tak ada. Penutup timing chain tu yang bulat. Wah, cari. Si baik ada orang jual. Bulat ni. Yang tu tak bagi. Okey, ni head, yang tu blok. Pakai blok 53. Gecar lah. Ni apa ni? Blok dia ada makan sikit. Makan? Dia tak puasa ke? Tak puas. Sudah. Dia ada sumpit sikit apa? Kalau Oh, situ gasket. Dia tenang itu. Yalah, sini tenang. Oh, bukan gasket, bukan blok. Oh, tapi blok sudah makan dah lama. ni dah jam tu. Oh, ni dah pecah. Habis pecah sini. Yalah. Ni main letup-letup ni. Ni akibat Panas sangat ni. Timing wire ni. Ni akibat dia. Habis. Ni akibat dia kalau main letup-letup lama-lama. Hari-hari main letup, jadi macam ni. Dia sompit sikit. Ni daripada blok ni. Ni kalau tengok ni. Semua ke dua je? Dua je. 65 lah. King 65. 65. Kalau 65 tak ada, 68 lah. Takut tak ada. Lepas lah. Lepas boleh masuk. Bayang je tak? Kalau 68 boleh masuk, kita masuk. King nyala je. Tu ada kesan cala. Ada kesan macam berlekuk. Sebab tu Ya tu. Tapi kalau pegang macam ni pembakaran okey. Okey, jadi dia dah putus kat sini. Gasket ni, head ni dia dah putus kat sini. Lepas tu habuk besi tu masuk dekat dalam blok. Kan sebab tu blok cala. Okey. Ni blok ni sudah jam. Takut habuk ni bang. Habuk besi tembaga tu masuk. Yang ni serpih ada. Dia serpih. Betul dia masuk dalam ni. Cala. Besar. Bearing dia elok lagi tak? Yang ni elok? Dia cek. Tepek okey kan? okey. Belah situ macam. Baca juga. Okay, pahala semua. Tu timing chain. Plastik guard. Jadi Kinsidity akan pasang CNC guard chain PFI punya, PNPFI. Cantik tu. Okay guys, tengok ni Abang Nafis ni dah siap cuci karbon. Karbon.
tu kabel-kabel nak mabuk. Tu. Jadi head dah siap cuci. Jadi tunggu blok baru. Blok Kinsiditi lama ni dah crack lah. Sebab main letup-letup lama sangat. Kawan-kawan yang pakai CDI boleh letup-letup, pastikan jangan main lama-lama sekejap-sekejap tak ada masalah. Kalau main lama-lama lebih daripada 2 minit ke atas, boleh mengakibatkan gasket head terbakar. Okey, kena sediakan duit yang lebih lah. Kalau gasket head dah bocor, cepat-cepat tukar gasket head baru. Kalau tak, nanti dah akan makan blok. Dia panas, kembang besi. Kalau bah bocor, boleh tukar bah. Ni dah cabut dah, siap. Tukar bah baru, gram bah balik, bagi start mudah. Okey guys, jadi blok dah ada, blok baru. Blok yang lama tu dah calar teruk sebab gasket head tu dah terbakar. Lepas tu sepihan gasket tu masuk dalam blok. Jadi dah tak elok lah blok ni. Kinsiditi akan pasang blok baru. Okey, blok padu punya. Saiz sama, tak pakai 68. Kinsiditi perkalian 65, itu dia 65mm. Jadi head pun dah tukar bah baru. Yang ni bah lama. Ni gasket baru. Saiz 65mm. Tensioner pun akan tukar baru lah. Kita pakai yang CNC punya. Guys, jadi kalau kawan-kawan nak lampu macam Y15ZR tadi, lampu depan tadi, okey, kawan-kawan boleh beli yang ni. Macam ni, pilot light LED. Engineer for speed, dicipta untuk laju. Bukan engineer. Bukan engineer tu bagi buat laju. Nanti tukar minyak hitam yang kedua nanti baru lenjan. Jangan turun dulu. Ini saya sudah skin tingkat ni. Oh, sikit tingkat. Dulu dia tak ada skin tingkat. Oh. Dia orang pasang je, tu dia mudah bocor. Ni ada skin tingkat ni. Oh. Poket bar saya semua sudah siap. Nanti dia mau ukur balik. Ini piston tinggi sikit. Tepi dia tinggi. Mungkin gasket kena tambah gasket blok bawah. Oh, sini pakai Sekarang saya tak pakai je. Sekarang dalam keadaan sibuk. Bukan sibuk berit, sibuk kecil. Datuk kalau sibuk memang dulu kerja lah. Bukan nak kabur dia. Tak ada air dia. Nak cara ni pada cara ni baik cara jana dia. Yang paling teruk yang ni lah, baru 4 hari lah. Baru 4 hari. Yang lagi yang dah tanpa kamera lagi. Tengok macam mana kan? Kan tu acak. Apa pula motor ni dah jadi RZ tu kan? Itu pula. Member pula bakar pula suruh standard dia lepas kan? Memang terbakar lah member. Kalau masuk standard je rasa okey lah. Saya block head semua ada. Bukan tak dapat. Masalah macam ni. Masalah ni, itu pertama. Pernah kena 3 biji blok. dia buat pun macam tu. Buat lagi macam 3 biji blok. Baru okey. Baru okey. Dia punya case tu, tapi saya bukan tukang buat. Saya tukang dyno. Sebab saya tengok dyno yang baru pun cantik. Cantik tau. Sedap dia jom. Awak bawa mana pun ni? Last dia tukar TPS elok. Last dia tukar TPS elok. Dia benda tu lain tukar. Dia tak tukar, pipal dah tukar TPS. Last tukar TPS elok. Dia kena macam ni tau. Yang geram tu, dia daripada nasi pudu, dia pepah. Laju lah, memang laju. Lepas tu dia sampai sebelum exit dulu tu, atas jambatan tu yang orang lumba tu, dia motor depan, dia ranking dia tunggu member. Motor tak mati. Tengah timing, okey member sampai, lepas tu dia lenjam balik. 1, 2, 3, 4 nyap. Daripada nasi pudu tak nyap. Itu yang kita saya kalau tengok pupah, saya tak heran lah kan. Tak, kalau dia tak ada masalah, dia pupah pun takkan nyap. Tak ada masalah. Dah maknanya kiranya
lepas repair tadi TBS tu ada tahu dia kan. Tak tahu sih. PN kita semua lama ni. Tak sih tu. Takut TBS Saya rasa dua barang ni kita tu kasi ganti lain dia. Rumah sakit kepala. Apa modal? Nanti saya buka dulu, saya tengok macam mana. Kalau anda kata pula dia tak teruk sangat, kita boleh polish. Minta dia tak teruk. Pistol memang tak boleh dah. Ya. Pistol memang tak boleh dah. Lepas tu lepas pada tu jangan tapi balik biasalah yang kan. Tapi Kalau dia bukan masalah lah juga seluruhnya. Dia nak kalau nak kena macam ni, dia mesti ada satu orang kerja tak betul. Mana dalam itu lah. Dia dalam satu pasukan ICU, kita dia mesti satu orang surat sakitnya. Satu orang tu buat hal. Nyapa nak kena dengan motor saya besar. Tak fighter. Kalau macam kawan saya besar, jangan tak apalah padan dengan padan kan. Ini orang tak boleh. Memang memang kena faham. Oh buat gitu tu kau tak nak kadang kan. Jarang kena kes macam ni, tapi ada benda kena. Jarang. 100 mungkin satu. Jarang sangat tu. Kalau ikutkan macam ni sudah mulai kan. Hantar kecil berapa banyak? Okey lah mata dah. Okey mata tengok berapa mata. Bentuk sama lah. Sini tepi tinggi lebih. Tinggi 1M lebih kurang. Dulu mungkin dia susun jauh tu. Dulu motor kuat Kuat? Kat top kuat? Ujung? Kuat. Pantai kecil tadi longgar. Betul longgar. Mana awak buka ni, mana boleh tolak dengan main dengan tangan. Main dengan jari, mana dia longgar. King macam ni senang. Gasket pasang 2 keping bawah. Tai AC gam pasang 2 keping. Gasket tengok kalau ada yang besi, ambil besi 2 keping. Atas bawah kapek ni macam kapek roti. Tai AC gam lah. Kau cari tengok ada. Cun-cun. Okay, kita lapik macam burger. 1, 2. Okay, daging kat tengah. Okay, betul roti. Nampak kata jauh macam burger. Roti ada 2. Atas, bawah, tengah daging burger. Special. Ring dah pasang, kita pasang klip pula. Jangan lupa titikkan minyak. Elak jam. Tak ada titik minyak, senyap. Okay, Nafis unboxing CNC. Ceng. Okay, cabut yang lama. Lebih kurang macam tu lah. Blok tu boleh masuk sampai tangan sini. Apa yang belum? Ada mana tengok lah. Yang dia buka motor tu. Penuh. Kau. Gantungan hitam tu kan? Habis lubang-lubang. Semua tertutup. Lubang-lubang blok untuk coolant tu habis tertutup. Nak pasang gam pun kena ada skill. Tak boleh sikit sangat, tak boleh banyak sangat. Dia kena seimbang, kena balance. Sampai hilang kali tembaga tu. Okey, gasket dah pasang. Kita pasang head pula. Gasket tembaga. Dah siap isi gam.
pakai head block 4 bah ni kan. Rata dia nampak macam sado. Jadi macam puas hati. Tapi ni spek paling sedap lah untuk naik 2 orang. Tak ada lah macam agresif sangat. Dia sedap lah nak motong ke apa naik 2 orang tu sedap. Risau lembu melintas je. Kerbau tu. Kalau biawak besar kan. Besar tong merah Kalau langgar golek je kita. Oh, tergolek. Okay guys, jadi Kensiditi dah pasang tensioner guard untuk bagi kurang bunyi bising. Sebelum ni tak pakai yang ni. Sebab tu bunyi bising sikit. Jadi kalau bawah ni tak ada, dia belaga dengan blok. Kawan-kawan boleh tengok lantai kecil tu dia belaga dengan blok. Nampak tak? Nampak ke sana? Ni bukan sembang punya bukan sembang kosong ni betul-betul punya ni. Jadi kalau tak pasang tensioner guard bawah tu, dia akan belaga dengan blok. Ni kesan ni, nampak tak? Kesan head bocor. Jadi kawan-kawan yang gasket head dah bocor, kawan-kawan boleh cepat-cepat tukar gasket head lah. Kalau tak tukar, dia akan jadi macam ni, nampak? Pecah habis tu. Besi tu kembang. Dia dah bocor kan. Nampak? Slip pun dah terbuka sikit. Ni gasket dia. Kalau dah terbakar, cepat-cepat tukar sebelum blok makan. Okay, jadi Nafis akan ketatkan head block ni guna top wrench. Dia ketat tu silang Silang. Walaupun nak pakai top wrench. Okay, sekejap lagi kita akan pasang tensioner daripada LHK Racing. Wave 125 dengan RS 150 sama Ya, sama. Nak padu, nak laju, boleh pakai barang-barang LHK Racing. Lepas tu boleh pakai sekali CDI, CDT. Hari ni dah 10 lah. Memang pakai, memang gear 4 lah. Sedap lah. Memang padu lah. Main dengan 2 stroke ke apa kan. Dia gear 4 lah. Gear akhir dia tu hidup. Okay, Nafis akan pasang cam. Okay guys, jadi Kensiditi dah pasang tensioner LHK Racing. Ni Wave 125 dia sama dengan RS 150. Jadi nanti siapa player Wave 125 nak pakai tensioner ni, boleh pakai yang RS 150 punya. Ni Kensiditi nak pasang dia punya untuk temperature. Okay guys, jadi Kensiditi dah pasang sensor temperature. Sampai bersujud lah. Nak setting ni, nak bagi sama. Yang ni LC punya. Nafis dah potong untuk bagi ngam dengan head Arata punya shaft rocket arm. Yang ni LC punya, LC 135 punya. Ni Arata punya. LC punya ada panjang sikit, jadi kena potong lah. Yang kelas tu biasa orang buat kan. Lepas tu kita masuk lah. Okay guys, jadi untuk rantai dimension ni Kensiditi pakai daripada LHK Racing, power padu punya untuk ketahanan. Jadi pasang dengan betul, pilih saiz yang sesuai supaya boleh pakai lama. Fit lah. Ngam-ngam soy. Aduh, LHK Racing. Kalau racing mesti kena pakai LHK Racing. Betul. Nak Y15 padu, boleh hantar pada Abang Yong. Dyno ada sekali. Dah buat engine, dah set up engine padu macam ni. Lepas tu naik dyno. Pengalaman apa dah berapa tahun dah? 20 tahun. Tu dia. 20 tahun punya pengalaman. Dia punya orang panggil semangat yang membara sampai sekarang lagi. Tengok, dia main motor. Punya minat. Start tahun 2005. 2005 kan? Habis tingkatan 5, terus pelumba motor. Start LHK Racing tahun berapa bang? Tahun 2022 lah. Jadi untuk sprint test padu Abang Yong itu ada 4 kan? 5, 6. Nah, yang saya tahu yang tu lah. 1, tu 2. Lepas tu apa ni, legenda FI. Siapa nak buat boleh ke? Barang-barang dia ada exhaust LHK Racing ada. Lepas tu ada sprint test 2 biji kat depan. Spek open lah saya. Kan besar tu pula dah. Kawan-kawan boleh hantar motor. Kalau nak buat, nanti boleh jumpa Abang Yong. Nak buat spek apa, boleh buat. Okay guys, jadi Nafis dia tengah setting tepek. Itu dia. Ni baru motor Kensiditi yang sebenar. Tengok nak start tu. Dia kalau valve tak bocor, nampak kompres dia memang padu memang keras. Ni pasang. 2002 main FI. 2008
2008. 2008. Spek apa paling besar bang? Dia menang je. 56. Oh ya, masa tu Ada 59. Siapa buat bang? Abang buat? Buat sendiri lah. Hantar tanah slip, balik je. Kaleng-kaleng. 56 dulu. Boleh main dengan RZ lah kalau pandai buat. RZ dulu tak laju. Kan RZ laju, jangan main dengan RZ. Jangan. Kena tinggal. Abang, yang mahir RZ sini siapa bang? Yang kawan-kawan abang? Dekat kat sini. Seli motor. Seri motor. Seli. Okay guys, jadi motor dah hidup. Tuan Hafiz kita dia dah tolong pasang blok apa semua, okay. Lepas tu idola kita Sipu, Tuan Yong, dia cari masalah kan. Ngam-ngam kita dah pasang head block apa semua, dah set up lah cun. Tiba-tiba pula api tak ada. Okay, jadi dah siap. Tengok idola kita. Ni baru betul-betul idola pemotoran. Kawan-kawan yang nak hantar motor Y RS150 Legenda 115 Fi, okay, boleh buat kat sini. Siapa yang tahu abang ni buat apa? Tahu lah. Tak tahu, kena belajar lagi lah. Okay. Sini ada motor sprint test. Memang terbukti padu lah. Brand apa? Brand LHK Racing. Okay. Jadi KNCDT nak pasang. Okay guys, motor KNCDT dah siap. Jutaan terima kasih kepada Tuan Yong kita, okay, kerana bagi idea untuk selesaikan masalah. Terima kasih banyak-banyak lah. Semoga murah rezeki, berjaya dunia akhirat. Amin. Jadi terima kasih juga kepada Tuan Hafiz. Semoga berjaya dunia akhirat dan dipertemukan jodoh isteri yang solehah. Okay? Jadi motor KNCDT dah siap. Next project kita akan pergi jauh sikit. Okay? Nak tahu apa? Boleh tengok video KNCDT episode yang akan datang. Stay tune. Kompres memang kau padunya nak start kena berdiri. Okay? Tadi dah tengok Nafis start tadi, memang kena berdiri. Okay? Setakat ini saja perkongsian KNCDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay? Setting motor dengan betul supaya top speed ada, pergi. Orang yang paling bahaya itu adalah orang baik, karena dia dengan sadar memilih untuk jadi baik, dan dia punya kontrol atas diri mereka. Ketika kamu nyakitin orang yang baik sama kamu, dia bisa 10 kali lebih jahat dari siapapun. So the next time, kamu ketemu orang yang baik sama kamu, jangan pernah kamu khianati, apalagi kamu sakiti.